Serius lah kalau laungkan Merdeka 3 kali boleh dapat free kaki gori? Tahu tak bersempena dengan bulan kemerdekaan ni, MyKori ada buat Merdeka Celebration. Ada bermacam-macam makanan yang korang boleh dapatkan dengan harga berbaloi sepanjang bulan ni. Antaranya macam pada 31 Ogos ni, jom semarakkan lagi semangat kemerdekaan dengan melaungkan Merdeka sebanyak 3 kali untuk dapat free kaki gori dengan minimum spend sebanyak RM10 di mana-mana outlet. Korang boleh pilih sama ada nak cream brulee ataupun cookies and cream. Kemudian bermula dari 15 hingga 30 Ogos ni juga, kalau korang beli satu tiramisu kaki gori dan nak tambah sekali cream brulee kaki gori, korang akan dapat purchase dengan harga RM6.50 je. Menarik kan? Tak cukup dengan dessert, mestilah nak yang lagi mengenyangkan. Jom nikmati umami gyubol, favourite orang-orang kita. Rasa daging yakiniku dicampur dengan sos sukiya, lagi confirm buatkan korang tak cukup satu. Umami gyubol korang hanya boleh dapatkan dengan masa terhad tau, jadi jangan terlepas. Selain itu, korang boleh juga nak tambah sundubu jjigae, sup panas yang secukup rasa dan pedas-pedas. Siapa yang suka kimchi pun boleh tambah sekali beef kimchi jjigae. Sangat recommend untuk korang yang suka sup, dan juga sushi taco tempura dan salmon sebagai side dish pilihan. Jadi kepada peminat MyKori di luar sana, janganlah terlepas untuk dapatkan promo ni. Jomlah serbu ke MyKori outlet terdekat korang sekarang.